Kuncinya ada pada RPM. Lagi tinggi RPM anda, lagi banyak Facebook bayar untuk setiap 1,000 tontonan. Jadi, ini dia 3 tips emas untuk meroketkan RPM anda. Pertama, buat video yang lebih panjang, cuba sasarkan video berdurasi antara 3 hingga 5 minit ataupun lebih lagi kalau boleh. Kenapa? Sebab video yang lebih panjang membolehkan Facebook meletakkan lebih banyak iklan. Mid-roll ads, lebih banyak iklan, lebih tinggi potensi pendapatan anda. Tapi ingat, video panjang jangan pula meleret. Pastikan setiap minit tu padat dengan isi yang menarik supaya orang tonton sampai habis. Tips kedua, yang ini sangat-sangat powerful. Tambah sari kata atau subtitle dalam bahasa Inggeris. Walaupun konten anda dalam bahasa Melayu, dengan adanya subtitle English, video anda berpotensi untuk ditonton oleh audiens dari luar negara. Kenapa ini penting? Sebab negara-negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan Australia mempunyai kuasa beli pengiklanan yang jauh lebih tinggi. RPM dari negara-negara ini boleh jadi 10 hingga 20 kali ganda lebih tinggi berbanding Malaysia. Bayangkan, satu view dari US mungkin sama nilainya dengan 15 view dari Malaysia. Dan tips ketiga berkaitan dengan tips kedua tadi, iaitu cuba hasilkan konten yang mempunyai tarikan universal. Contohnya, konten tentang masakan, travel, haiwan peliharaan atau hobi yang tidak terhad kepada audiens tempatan sahaja. Bila konten anda boleh dinikmati oleh orang dari seluruh dunia, secara automatik anda membuka pintu kepada audiens dengan RPM yang lebih tinggi. Gabungkan ketiga-tiga strategi ini, video lebih panjang, tambah subtitle English dan cipta konten universal. Anda akan lihat perbezaan yang ketara pada pendapatan bulanan anda. Jangan kejar minit tontonan semata-mata, tapi kejarlah kualiti tontonan yang boleh menarik audiens premium. Jadi,